Okey, kita tengok ni aircon tak sejuk. Suhu pun 39, memang tak sejuk lah. Dan ni kita dah pasang pai HP dengan LP dia. LP biru, HP merah. Ni gas dia 134. Jangan silap gas pula. 134 untuk kereta. Kat paip dia ada tulis 134 tu. Jangan silap gas. Okey, yang paip kuning tu kita masuk gas. Masuk kereta. Ni kosong lah. Maksudnya ni masa tak start kereta lagi. Jadi kita buanglah sikit udara dalam paip. Jadi lepas kita start kereta tu, itulah gas dia. Banyak tu lah tinggal. Kita start kereta, kita tengok, kita buka aircon apa semua, kita tengok berapa. Tu dia tinggal, gas kurang. Gas kurang. Tu HP dia, yang biru tu LP. Jadi kita top up gas. Top up dia 20 hingga 30 PSI saja. Yang HP 200 hingga 250 PSI. Ni tak cukup gas lagi, kita top up lagi sampailah dah cukup. Top up lagi, top up dah nak penuh lah ni. Okey, lagi sikit tak sampai lagi tu. Okey, kita tengok. Okey, paip dah mula dah berair tu. Ada air dah sikit, dah berair dah tu. Kita tengok gas pun dah cukup lah tu. Okey, ni LP. Yang ni pula HP yang 200 lebih. Okey dah tu. Paip tu dah mula berair dah, ada air banyak dah tu. Ni kita cek tengok dia ada masuk kat in kat out. Maknanya okey lah masuk gas tu dengan berjaya lah DIY. Jadi kita tunggu. Dia ada sekali kat in dan kat out sekali. Maknanya okey, kat in kan meter naik.